Kenapa dalam Undang-Undang Laut Melaka cakap nakoda ni raja dalam kapal? Siapa nakoda ni? Dalam buku Undang-Undang Laut Melaka, kita akan belajar 4 perkara iaitu yang pertama, peranan nakoda, yang kedua, pelayaran, yang ketiga, jenayah dan akhir sekali yang keempat, percukaian. Undang-Undang Laut Melaka ni mula-mula diperkenalkan secara rasmi zaman Sultan Mahmud Shah jadi Sultan Melaka. Undang-Undang Laut Melaka direka oleh beberapa nakoda terkenal zaman Melaka. Contohnya macam nakoda jenah, nakoda diri dan nakoda sahab. Nakoda-nakoda ni apa? Maksud nakoda ni kalau zaman sekarang macam ketua kapal lah. Sebab tu kita cakap nakoda ni diibaratkan raja atas kapal, di mana apa-apa yang berlaku atas kapal dia yang boleh buat keputusan dan ada kuasa penuh. Sebab tu semua orang atas kapal kena ikut arahan dia. Dalam Undang-Undang Laut Melaka Fasal 13.1 juga ada cakap bila kapal sampai je kat pelabuhan, nakoda diberi hak atau keistimewaan untuk berniaga terlebih dahulu selama 4 hari sebelum orang lain dalam kapal boleh berniaga. Manakala Fasal 13.3 pula cakap kalau nakoda singgah kat tempat yang tak ada dalam senarai persinggahan, nakoda kena mesyuarat dulu dengan semua kru kapal sebelum buat keputusan. Dalam Fasal 9 Undang-Undang Laut Melaka ada cakap pasal malim. Malim ni siapa? Malim ni merupakan pegawai pelayaran ataupun kita panggil sebagai navigator kapal. Nak jadi malim ni mestilah kena arif dan pandai pasal ilmu pelayaran. Kena tahu pasal ombak, arus dan juga kedudukan bulan dan bintang. Dalam Fasal 5 Undang-Undang Laut Melaka pula ada cakap pasal hukuman berat untuk perbuatan jenayah. Contoh, sesiapa yang buat kelakuan jahat dan membunuh orang ke atas kapal yang menyebabkan gangguan terhadap keselamatan dan keamanan atas isi kapal akan diberi hukuman berat. Akhir sekali berkaitan dengan percukaian. Jangan main-main tau. Sejak zaman Melaka dulu lagi dah ada sistem percukaian yang dikenakan dalam urusan pelayaran untuk perdagangan. Kalau kita tengok dalam Fasal 6.3 Undang-Undang Laut Melaka ada cakap kalaulah seseorang penumpang atau pedagang buat perjanjian untuk ikut pelayaran sampai tempoh tertentu, contohnya selama 3 tahun ke 4 bulan, tapi dia nak turun lebih awal sebelum tempoh tu habis, maka dia kena bayar cukai atau penalti kepada nakoda sebanyak 1/10 daripada hasil atau keuntungan dia.